atlet dah pencen kan, macam tu je lah. Okey, bulan puasa kita ubah sedikit jadual daripada sebelum ni sesi pagi dan petang, sekarang sesi petang dan malam. Setiap hari lah. Diorang akan makan seperti biasa, cumanya waktu berbuka dengan sahur je lah. Pengambilan makanan tu penting, pemilihan pemakanan supaya dia bertenaga di siang hari dan petang untuk berlatih. Itu je lah. Kiranya pemilihan makanan, jenis-jenis makanan yang dia nak ambil masa buka tu, kita sarankan apa yang sepatutnya cukup untuk protein dia, untuk karbohidrat dia. Tapi jenis makanan tu bergantung kepada yang disediakan di sekolah lah. So dia tak ada pilihan jugalah. Cuma cara dia nak memilih kuantiti makan tu saja yang kita cuba terapkan kepada atlet-atlet kita. Coach boleh tunjuk tak macam mana lompatan? Mungkin ada orang yang merila lompatan itu. Boleh tunjuk sikit je lah, tapi cara orang tua lah. Okey, kalau sebagai seorang atlet lah kan. Okey, yang paling penting dia nak clear bar. Itu je dia fikir. Tapi sebagai atlet yang profesional, dia kena fikirlah dari awal dia pegang galah, dia nak berlari tu dia kena konsisten dia punya larian landas. Galah dia drop sikit demi sedikit sepanjang larian dia. Lepas tu dia kena konsisten dengan speed. Dan selepas speed, last 4 langkah terakhir dia nak kena drop dia punya galah dan dia kena transfer take off dia ke atas. Dan bila dah take off, banyak benda lah nak kena buat. Nak buat akrobatik di atas udara, kepala kat di bawah, kaki di atas, dan bar clearance. Memang banyak. Tapi basically sebagai seorang atlet, dia hanya fikir nak clearkan bar tu je lah. Itu je. Okey. Sekejap saya wah maklu. Hari ni kena bully Tak tahulah jadi ke tak Kita try Rasa macam tak sampai. Jadi ya? Tak sampai je ni. Oh, ada peminat. Okeylah, itu je lah hari ni. Atlet dah pencen kan, macam tu je lah.